Seterusnya di Kelantan, seorang pembantu kedai makan didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan merogol murid tahun 6. Tertuduh Noh Cik Hamzah, 25 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan perbuatan terkutuk itu di sebuah rumah di Kota Baru pada 8 Disember tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes ditetapkan 15 Mei ini.